Salam Malaysia Melani. Daulah Umayyah, zaman kebangkitan ilmu Islam yang akan saya kupas merupakan buku yang ditulis oleh Himan Zilki Ibrahim. Nama diberi Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Al-Hafiz. Saya merupakan anak didik di SK Teluk Berembang. Kod sekolah saya MBA 0016. Buku Daulah Umayyah ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan sisipan kandungan sebanyak 5 bab utama dan mempunyai 326 halaman. Kandungan buku ini syarat dengan sejarah zaman Daulah Umayyah serta perkembangan ilmu yang bermanfaat sehingga kini. Ayo sama-sama kita kenali Daulah Umayyah ini. Bani Umayyah atau Khalifahan Umayyah adalah khalifah Islam pertama selepas pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemerintahan Bani Umayyah bertahan selama 365 tahun. Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam pemerintahan di pelbagai wilayah. Kejayaan Daulah Umayyah yang telah memerintah selama 3 abad sedari dengan perkembangan ilmu yang telah melahirkan ramai tokoh ilmuwan yang hebat dalam bidang mereka. Jom kita kenali tokoh ilmuwan semasa zaman Daulah Umayyah. Antara ketokohan ilmuwan semasa Daulah Umayyah ialah Al-Farabi. Nama sebenarnya ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarshan. Beliau merupakan ilmuwan Muslim yang berjaya menulis karya-karyanya dalam bidang falsafah yang kini masih dijadikan rujukan. Beliau merupakan individu terawal daripada cendekiawan Islam yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristotle. Beliau telah menekuni ilmu falsafah sehingga menjadi pakar dalam falsafah sehingga digelar Al-Muallim Al-Thani yang bermaksud guru kedua selepas Aristotle. Dalam bidang bahasa Arab, tokoh utama yang membawa pembaharuan ialah Hajjaj Ibn Yusuf. Beliau telah memperkenalkan tanda vokal dan titik untuk membezakan beberapa huruf yang sama bentuknya seperti huruf ba, ta, sa dan lain-lain. Pembaharuan ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesukaran bagi pembaca, khususnya orang-orang bukan Arab. Ilmuwan dalam bidang kedoktoran yang terkenal ialah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau merupakan doktor bedah terkemuka di Cordoba yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu kedoktoran, khususnya ilmu bedah. Tokoh ini dikaitkan dengan karya agung beliau iaitu Al-Tasrif Liman Ajiza an Al-Ta'lif yang menguatkan kaedah dan teknik perubatan. Az-Zahrawi juga telah merevolusi bidang pembedahan dengan mencipta lebih daripada 200 alat pembedahan. Antara alatan bedah yang masih digunakan hingga sekarang ialah forceps, pisau bedah dan gunting. Ketiga-tiga tokoh ini memberi sumbangan yang besar sehingga memberi kesan kepada perkembangan ilmu zaman kini, terutamanya bidang falsafah, bahasa dan perubatan. Hasil sumbangan mereka menjadi kajian intelektual yang berguna dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, buku ini memberi manfaat kepada pembaca mengenai sejarah Bani Umayyah yang hebat dalam ilmu pendidikan seperti falsafah dan bahasa. Pada pendapat saya, buku ini sangat berkualiti kerana penulis memuatkan banyak info sejarah yang terperinci mengenai sejarah Bani Umayyah. Buku ini juga mempunyai gambar-gambar yang membantu saya menjadi seorang pembaca untuk memahami dengan lebih jelas. Setakat ini sahaja perkongsian saya mengenai buku ini. Sekian, terima kasih.